Tapi yang tu first and last lah. Sebab aku lepas tu aku tak berani lah nak balik maghrib. Aku Okey. kalau maghrib memang aku akan duduk. Kalau contoh aku dah balik lewat lah, aku akan duduk luar dulu. Yeah, man to man, 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 yeah, tak synchronize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah buka banyak kali kot. Berapa kali nak ajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari ni hari apa? Dan selamat hari bahagia lah. Okey, untuk semua penonton-penonton yang berada di rumah. So hari ni kita kembali beraksi. Dengan kalau kita tengok kita punya background ni agak menyeramkan. Betul. So kali ni kita nak bawa topik yang berbeza daripada sebelum-sebelum ni. Betul, sangat Sebelum ni kita berbeza. bawa isu-isu macam curang, Betul. pasal apa namanya kahwin, Isu-isu hantaran. semasa, Betul? Yang hangat. Kali ni kita nak bawa kelainan sikit untuk episod kali ni sebab kita punya tetamu jemputan kita pun agak berbeza. Agak berbeza. Okey. So Yang dia mana lain daripada yang lain. Okey, sebelum tu kita nak orang kata kita nak berucap terima kasih lah untuk kita punya subscribe. Subscriber kita. Betul. Alright. Yang mana dah follow kita, dah subscribe kita daripada awal sampai ke akhir. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan tekan button loceng. Aktifkan loceng supaya kalau kita ada post kita punya episod yang terbaru, korang akan dapat notification. Okey, dan tak bukan kita nak ucapkan terima kasih kepada kita punya sponsor. Kita Masih punya lagi sponsorship. untuk episod kali ni. Masih lagi daripada Masih lagi. Elbow Rescue Tool Legacy. Tak silap sekarang dah ada talian hotline kalau kucing ada terkena serangan daripada anjing liar. Dan boleh sahaja hubungi Berkaitan kita dengan orang. kucing lah. Berkaitan dengan kucing Jangan kata ada masalah kewangan, korang kontak kita lah. Jangan. Kontak Elbow ni. Jangan. Walaupun kita punya topik ni agak seram. Tapi masalah kewangan tak boleh tolong lah. Betul. So untuk Elbow Treats ni kita terbahagi kepada 2 series. Yang mana series yang pertama kita ada daily series. Yang mana ada 4 flavor. Kita ada chicken boost, bowl beef. Betul tak? Bowl beef, salmon goat milk. Dan lagi satu tuna prime. Yang ini adalah daily series untuk bagi kepada kucing anda menjilat. Dan untuk series yang kedua adalah vet series. Yang mana kita ada apa Zul? Kita ada chicken cranberry, kita ada chicken Antarctic krill dan kita ada chicken cat grass. Betul. So yang ni sangat sesuai untuk kucing-kucing yang ada penyakit lah. Contohnya CKD, batu karang. karang, Betul. lepas tu untuk hairball dia, darah tinggi, padaman dan macam-macam lagi lah. Macam lagi, betul. So orang kata ada option lain untuk kucing korang. So yang ni nak tanya sikit. Yang ni ada buka untuk ejen tak? Untuk ejen, dorang tengah mencari terbuka untuk ejen-ejen untuk orang kata collab dengan kita, sama ada nak buat jadi distributor ke, Betul. nak jadi ejen ke, ataupun nak letak kat kedai-kedai korang pun tak ada masalah. Ataupun yang kita dah buka sekarang, kita buka untuk affiliate juga. Yes. Yang nak menjana income tambahan. Inilah barang dia yang sangat-sangat mudah untuk dijual dan saya rasa sesuai untuk kucing harian anda. So dia akan melengkapkan lebih lagi nutrisi kepada kucing anda. So kan, tanpa buang masa Zul. So hari ni kita nak bawa sikit topik seram dan kita ada bawa sedikit guest. Seorang yang kita anggap sebagai kawan lah. Betul. Rakan sekerja. Rakan sebaya. Betul. Dan itu tak lain tak bukan, kita kenalkan Lus. So macam mana Lus? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Thank you sebab join kita punya podcast. Thank you sebab jemput juga. Terima kasih. InsyaAllah. Kita dah jemput, kita orang kata nak ajak Luz ni join podcast kita. Ambil masa berhari-hari. Kena hantar proposal lah, appointment lah. Banyak kali nak jumpa dia. Padahal bukannya apa pun. Datang borak je. Betul. Tak tahu lah dia ni. Tapi hari ni dia sudi juga. Dia sudi, alhamdulillah. Terima kasih. So hari ni kita nak bawakan topik iaitu kisah-kisah seram. Kisah seram ni yang mana kita perasan benda ni memang ada dekat sekeliling kita. Betul tak? Betul. Mesti ada, kita kata dalam sedar tak sedar, langsung ke tak langsung ke, kita pernah alami. Kalau kita tak pernah alami sekalipun, kita mesti pernah dengar yang orang lain pernah alami. Betul tak? Betul. So benda ni yang kita nak bawa untuk kita punya episod kali ni. Namun kita nak merungkai kisah-kisah seram ataupun pengalaman-pengalaman daripada kita punya artis jemputan kita pada hari ini. So, Luz boleh kenalkan diri dulu lah. Okay, kita kenalkan dulu. Kita mungkin ada orang nak kenal kan. penonton, awek-awek ke. Awek-awek. Siapa sebenarnya? Boleh try. Nama Luz tapi bukan nama sebenar. Betul. Dan rakan sekerja daripada ni juga. Betul.
Salam sekali. Salam Dua kali salah. Dua kali salam. Ah, Kena salah. episod. So macam biasa lah, kita nak topik kita pada kali ni adalah topik seram. Macam Luz kan, untuk punya pengalaman kan, orang kata hang ni banyak sangat pengalaman seram, betul ke? Betul, banyak juga. Okay. Tapi memang best lah. Cerita yang best-best lah. Yang tak best, kita simpan senyap lah. Okay. So boleh lah kita kata kita start Kita cerita nak korek lah. sikit dia. Oh, kita korek. Kita korek dulu. Okay, so mungkin kita akan berbalik kepada zaman sekolah dulu. Okay. So start waktu dari tak kisah zaman sekolah rendah ke zaman sekolah menengah, pernah tak alami kejadian-kejadian yang mistik? Macam hang duduk sekolah harian ke ataupun sekolah asrama? Dulu masa yang aku kenal ni, masa aku duduk sekolah asrama. Okey, asrama ni memang orang kata family lah. Tak lari daripada benda-benda ni. Memang best lah. Sama aku pula dalam hutan, duduk hutan. Memang best lah. Memang best lah. Memang best. Boleh cerita sikit, Boleh maksudnya cerita dekat sikit. mana sekolah tu? Kalau tak nak cerita nama sekolah tu, boleh describe Sekolah kawasan. dekat area Pening juga lah. Pening, Kat okey. Matampo. Okey, macam mana? So, tu minggu first aku masuk sekolah. Alright. Tapi situ memang macam-macam cerita lah. Tapi aku ni jenis dulu, aku tak pernah kena. So aku macam tak percaya lah benda-benda begitu. Tapi yang cakap besar ke okey? Aku tak cakap besar. Cuma aku korang tak- percaya lah. Aku kurang percaya lah benda begitu. Sebab aku tak pernah kena. Lepas tu dalam seminggu masuk macam tu, okay tak apa. Kan seminggu kita baru nak date. So aku Orientasi betul tu. orientasi betul. Lepas tu orang pergi sembahyang maghrib. Aku tak bangun, aku tidur time maghrib. Itulah silap dia. Ya, yang tu salah aku juga. Okey. Masa aku tidur time maghrib tu, aku nak bangun dah tak boleh lah. Yang tu first lah aku kena tindan. Macam orang cakap, aku mula-mula orang cakap aku kena tindan ni sakit apa. Aku tak percaya, tak boleh bangun apa. Tipu bang. Tapi ada orang cakap tu pasal saintifik juga. Betul kan? Betul. Tapi aku rasa macam benda tu memang kena tindan betul lah, sakit lah. Aku boleh aku sedar, tapi aku tak boleh buka mata. Aku tak boleh nak. Dia sedar tau. Tapi tak boleh nak buka mata apa. Tu memang yang tu first lah aku kena, yang tu first time aku kena dengan alam mistik ni. Tentu baring dalam keadaan baring biasa ataupun tengah mengiring ke? Aku okay, first aku mengiring. Okey. Lepas tu aku dah terjaga, dan aku boleh bergerak ni. Okey. Lepas tu elok aku baring menghadap atas. Mata aku tak boleh buka. Aku Alamak. tengok, aku duduk baring macam tu. So hang sedar tapi dalam mata tertutup. Mata tak boleh buka tapi sedar. Boleh dengar semua Memang lah? aku sedar, boleh dengar. Member-member aku sembang semua aku boleh dengar. Tapi macam orang dah mati je tau. Boleh dengar macam tu lah. Okey. Tapi tak boleh nak buat apa. Padahal macam kena paralyze apa kan. Duduk terus macam tu. Itulah, tapi dalam bahasa saintifik tu orang panggil sleeping paralysis. Ya, ada macam kena sleeping paralyze. paralysis. Maksudnya kita sedar keadaan sekeliling kita tapi kita boleh bergerak langsung. Betul. Tapi kalau dikaitkan dengan alam mistik kena tindan lah. yang tu kena tindakan kena dikit tindan. kan mistik lah. Ataupun kena tindih lah. So Sebab- ada orang yang tak faham tindan kan, kena tindih. Kena tindan. So masa aku kena tu, aku pun duk ingat macam saintifik punya benda lah. Aku tak expect lah benda-benda ni. Lepas tu 2-3 hari member aku kena. Dia kalau saintifik dia tak logik lah, ramai-ramai kena. Macam ada giliran pula waktu tu. Lepas 2-3 hari katil sebelah aku kena. Lepas tu ni kena. Tapi dia akan kena time maghrib lah. Okay. Kira hang kalau tak pergi mayang tu kira memang hang teruk lah. Dia tu memang teruk lah. Memang dia cari hang yang teruk lah. Faham? Lepas tu yang tu lah yang first aku kena kat asrama tu. Yang tu first kena. Okay, Yang tu first kena. kalau boleh tanya lah, waktu tu tingkatan berapa? Tingkatan 1. Tingkatan Sebab 1, baru betul-betul masuk asrama. awal lagi lah. Awal lagi. Memang awal. Aku first time masuk asrama. So waktu tu ketinggian berapa? Ketinggian macam sekarang lah. Macam sekarang? Makan tak apa? cukup tinggi. Kena sikit lah. 1.7 lebih macam tu lah. Makan apa Tingkatan 1 dah tinggi weh. Tak tahu. Sekarang tinggi dia guys, 189 Betul, 189. Gila. Tapi time tu yang first lah aku kena. Lepas tu kat asrama tu memang aku duduk sekolah tu kan tak lama tau. Aku duduk tak sampai 3 bulan. Oi. Sebab aku kena macam-macam. So aku memang tak tahan lah. Aku belah dalam masa 3 bulan tu. Tapi dalam masa 3 bulan tu macam-macam aku kena kat asrama. Macam-macam kena. Kena bully. Kena tindih dah. Kena tindih dah. Okey, lepas tu lepas kena tindih tu dalam sebulan lebih macam tu. Okey, kami semayang ramai-ramai. Yang tu time tu yang paling best lah kat asrama tu. Kami semayang ramai-ramai. Okey, time tu maghrib lah. Dalam waktu maghrib nak ke isyak tu, lepas tu tiba-tiba lampu blackout. Okey, ni elektrik biasa ni. Kan? Faham? Okey, kami pun dah sampai waktu isyak. Dia blackout, lepas tu tak boleh nyala sampai isyak. Sampai isyak dia menyala. Lepas tu kami semayang macam biasa isyak tu. Waktu Dalam keadaan gelap tu lah. sujud rakaat ketiga tu, dia blackout. Okey, dia balik. blackout saja tak apa. Pintu tutup, angin kuat. Tapi tak ada guru, tak ada memang tak ada. Tapi rasa angin? Tapi Tak rasa angin tak apa? rasa angin. Cuma pintu tutup macam angin tolak kuat. Faham. At the same time lampu blackout. Lampu gelap.
okey, kami sembahyang jemaah, lelaki dengan perempuan sekali. Sebab surau kami memang besar. Siapa yang yalah, pernah duduk situ dia tahu apa sekolah mana yang surau besar. Okey. Kat Pematang Poho. So siapa yang memang sekolah itu dia akan tahu lah. Betul. So bila blackout tu, pintu tutup, boom. Kami sembahyang sampai habis lah. Masa nak baca doa tu, ada seorang perempuan menjerit. Kena histeria. Waktu tu kejadian tu berlaku dekat surau lah. Waktu memang kat surau. Surau dalam asrama kami. Memang surau. Kat So surau. memang dia tu histeria. Histeria kita tahu lah macam mana. Dia akan sambung. Tapi perempuan lah. Laki kena seorang lah. Laki pun kena? Laki pun kena seorang. Alamak. Tapi agak-agak waktu tu berapa ramai yang kena? Ada dalam 10? Dalam belah-belah orang. Belah-belah orang. Tapi Perempuan ni ada 5 perempuan. Laki tu seorang. Seorang saja. Laki tu seorang je. Histeria beramai-ramai. Histeria beramai-ramai. Bahaya. Memang bahaya. Time tu memang time tu ingat sebulan tu lah nak block. Sebab aku dah first time masuk asrama. Lepas tu aku kena benda macam tu macam tak best lah. Aku sebelum ni memang tak percaya lah benda tu. Tapi kan sebelum tu, sebelum masuk sekolah tu, benda tu pasal kejadian mistik ni kan. Adakah sekolah tu famous dengan kejadian mistik ataupun hang tak tahu langsung? Okey, yang masa kat sekolah tu. Kat sekolah tu. Time tu aku memang tak tahu pun cerita pasal sekolah tu. Tak tahu langsung lah. Tak tahu pernah cerita. Memang time tu memang aku pun masuk situ sebab parents suruh ke ataupun memang dah target masuk situ? Time sekolah rendah aku tak nak pergi. Okey. Masuk cikgu aku suruh masuk sekolah tu sebab banyak sekolah biasa tak ada rugby. Aku masuk sekolah asrama tu sebab ada rugby lah. Ada rugby lah. Lepas tu cikgu aku paksa masuk sekolah tu, dia atok aku. Okey. Aku ingat nak main rugby jadi benda Sekali dia benda lain dah. Sekali aku kena gamble. Cikgu tu tak bagi tahu perkara sebenar. Tapi ataupun mungkin dia tak tahu langsung pun. Aku rasa cikgu tu sebab dia cikgu sekolah rendah aku. Dia tak pernah duduk sekolah tu. So dia pun tak tahu. Dia nampak berdasarkan ni lah. Faham. Lepas tu aku pun tak pernah dengar cerita-cerita mistik kat sekolah tu. Sampai aku sendiri yang kena. Waktu histeria tu memang chaos gila lah. Memang chaos gila. Memang gila lah time tu. Tak tahu aku pun tak tahu macam nak jadi aku tu. Tapi waktu kena histeria beramai tu, macam mana nak settlekan benda tu? Ada ustaz tolong ke ataupun just reda macam tu je? Kami panggil ustaz luar. Time tu depan sekolah kami tu ada masjid. Masjid besar. Aku punya warden pergi masjid tu cari ustaz. Lepas tu panggil ustaz di masjid tu lah. Lama tak dia punya malam tu panjang lah? Malam tu memang rasa panjang lah. Memang rasa macam memang malam tu juga nak balik lah. Okey. Memang aku tak tahan lah. Aku memang nak balik lah. Phone apa tak ada. Tapi ada terlibat tolong pegang ke apa ada tak? Tak ada. Memang tengok lah. Aku orang yang paling duduk belakang sekali. Sebagai pemerhati? Tak, sebagai pemerhati. Sampai pegang Yasin lah. Aku kalau boleh tak main info. Tak main info langsung dengan benda tu. Sebab takut hang terpalit sekali lah. Betul-betul. Tu langkah selamat lah. Langkah selamat. Betul. Aku selamatkan diri aku dulu lah. Okey. Menarik lah. Menarik juga. Tengah semayang ni baru kena. Ni baru permulaan ni. Permulaan betul. Ada lagi 2 bulan. Ada 2 bulan? Yang ni baru 2 bulan lah. Yang ni cerita ni baru sebulan pertama. Sebulan pertama. Ada lagi 2 bulan. Sebulan pertama dah kena ragging Bukan kena ragging dengan orang. Kena ragging dengan pendatang tu. Benda halus lah. Benda halus tu. Menarik. Lepas tu, okey, bulan yang kedua pula. Aku boleh kata setiap bulan lah. Memang akan wajib kena sekali. Bulan yang kedua pula. Kami kena ramai-ramai. Kami satu dorm tu. Kami tengah duduk sembang borok. Bayangkan tengah borok tiba-tiba loker boleh jatuh. Yang tu memang loker jatuh. Loker besi tu. Yang memang kat asrama tu jatuh. Aku tengah sembang ni. Lepas tu ada, aku tak tahu member aku tu betul ke tak. Tapi dia yang boleh ada six sense orang panggil. Boleh tengok. Boleh tengok benda lain kan. Dia cakap memang atas loker tu hari-hari dia ada duduk. Tapi aku tak tahu cerita tu betul ke tak. Tapi dia tu macam cerita asrama link lah. Hantu loker. Tapi memang ada orang benda tu. Ada lah. Aku dulu ingat asrama semua hantu loker ni mau tipu lah apa kan. Memang ada orang benda tu memang kena kat aku. So dia kacau ada malam tertentu ke ataupun macam mana? Tak ada, yang tu sekali aku kena. Sekali lah. Dia macam random lah dia main. Okay, kalau hang cerita macam tu kan, kalau itu daripada side hang lah, hang kena kan. Selain itu hang ada tak pernah nampak depan mata hang kejadian yang memang teruk gila? Macam member hang kena sampai panjat dinding lah apa. Yang tu tak ada. Dekat asrama tu tak pernah ada yang sampai panjat dinding. Maksudnya belum sempat pergi tahap tu. Tak sampai level tu lagi sebab aku belah awal kan. Kalau aku stay sampai mungkin ada banyak lagi kan. Mungkin lah. Mungkin ada banyak lagi lah. Dia mesti dia main level 1, level 2, level 3. Salam perkenalan dulu. Salam perkenalan dulu. Kenal dulu. Salam perkenalan dah aku belah dulu.
Okey. Yang tu yang kat asrama. Alright. Lepas tu aku ada lagi cerita yang kat luar asrama pula. Time tu aku dah berhenti asrama. Aku sekolah harian biasa. Time tu pun maghrib juga. So maghrib ni jangan buat main lah. Maghrib ni orang tua-tua cakap maghrib duduk rumah, jangan banyak jalan. Time tu maghrib aku on the way balik rumah ni. Naik motor seronok lah. Lepas tu nampak mak aku kat depan taman. Aku hai lah. Ibu, balik lah ni. Mak aku tak jawab, mak aku duduk senyap. Aku ingat mak aku merajuk aku. Apa? Aku buat salah apa? Berjalan kaki lah. Mak aku tengah jalan kaki. Lepas tu aku jalan, aku sambung jalan. Aku balik rumah. Balik rumah, mak aku ada dalam rumah. Kat rumah. Ada gembor Tapi memang sebiji lah yang jalan baju sama, muka sama semua. muka sama, selok sama, tudung memang tak pakai tudung lah dia tu. Waktu tuan tegur tu, reaction yang kat luar tu dia pandang ang ke apa? Dia jalan je, dia tak pandang aku. Dia jalan je. Aku ingat mak aku tak dengar aku panggil apa. Pun tak berhenti macam sambil lalu lah. Aku sambil lalu aku Sambil tengok selok lah. sebab benda tu biasa tau. Aku memang akan selalu kalau aku balik aku mesti akan selisih dengan mak aku. So tak ada sebab lah aku nak berhenti sebab aku tahu kadang mak aku pergi kedai apa. Mak memang selalu jalan kaki lah. Lagi keluar tu. So time tu memang tak rasa pelik Bukan lah. itu dia macam Kali tu aku macam spark sikit lah. Aku nampak. Lepas tu lepas tu aku nampak mak aku kat luar. Aku tak berani nak tengok sampai betul-betul dia jawab aku. Dia jalan macam tu lah. Dia jalan belah sana, aku main belah sini. So, Selisih lah. Selisih. So tak logik lah kalau kami sama-sama jalan. Logik lah juga dia dekat rumah. Ni selisih macam mana dia boleh dekat rumah. Padahal dia punya hala tu ke tempat lain. Rumah tu ke rumah aku halau yang aku pergi. Faham. So yang tu memang tak best gila lah. Tapi yang aku bersyukur gila, nasib yang bukan mak aku yang betul tu yang jalan tu. Kalau yang kat rumah tu bukan mak aku yang betul. Lagi terkencing memang aku tak balik lah. Waktu kat rumah tu siapa pergi selain pada mak ang? Yang apa kan? Ada kakak aku, abang aku macam biasa. Tapi dia kat bilik je lah semua. Semua kat bilik. Mak aku tengah dekat dapur time tu. Tapi yang tu memang mak aku Tapi real yang lah. cerita kat mak ang? Aku cerita kat mak aku balik tu kan. Aku nampak mak aku kat dapur, aku cerita. Aku tanya mak aku, bukan keluar lah tadi? Mak aku cakap, mana ada keluar lagi hari ni? Tapi mana on duk masak. Sudah. Tak best. Aku tak best lah. Betul punya jawab dia apa? Ada explain tadi kan begitu. Aku cakap, tadi nampak ibu tau. Memang sebiji, memang nampak. Aku tadi tu naik motor, kalau aku naik kereta tak apa, dia tengok dashcam balik. Aku naik motor. Lepas tu memang aku cerita kat mak aku dia MPZ lah, nampak ibu ni, tegur tak jawab. Betul yang bukan ibu keluar. Aku ingat mak aku nak tipu aku lah. Betul lah, aku pergi tanya kakak abang aku. Ibu memang duduk rumah dia tadi tau. Dari kakak aku balik kerja sampai mak aku kat rumah. So yang tu aku tak tahu dia. Yang tu memang Demam tak? tak demam lah sebab nampak macam mak aku kok. Tapi kalau dia tegur sebiji mungkin lah tak tahu kan. Mata dia tengok mata aku boleh demam kok. Macam pelik kau kan. Pandang-pandang mata merah. Kan yang tu memang aku tak balik terus lah. Time Han nampak mak Han jalan tu dia tak pakai tudung lah. Dia tak pakai tudung. Macam kat rumah lah. Macam kat rumah. So aku pun pelik. Sebab kan dia kata benda tu macam normal sama kan. Selisih benda kan. sama. Benda yang sama dekat rumah tu, benda yang sama yang keluar. So aku tak tahu lah tu benda apa kan. Tapi yang tu first day lah. Aku lepas tu aku tak berani lah nak balik maghrib. Aku kalau maghrib memang aku akan duduk. Kalau contoh aku dah balik lewat aku akan duduk luar dulu. Bagi lepas maghrib tu. Maghrib tu baru aku gerak balik rumah. Tak apa ni kalau orang tu kata kalau nak dekat maghrib tu singgah masjid tu. Betul. Dah habis tu baru balik. Sebab benda tu time tu memang dia suka melewat. Dia merayau kan. Merayau. So better kalau time maghrib tu singgah masjid dulu, solat dulu. Habis solat baru gerak balik. Dia buat sama macam mana Yang mana suka keluar maghrib tu kena beringat lah. Hati-hati. Betul, kadang-kadang orang tutur ni cakap ada makna lah. Ada benda, ada pengalaman banyak. Bukan saja lah. Bukan saja. Dia makan garam lebih kan. Dia orang tahu. Dulu lagi banyak mistik. Betul. Dulu macam hantu ke dah lama. Betul. Tapi cakap pasal dia punya pengalaman yang serupa ni, aku pun ada pengalaman juga bila aku teringat balik kan. Okey, ni zaman aku study uni dulu lah. Boleh aku sebut? Tak payah kot. Uni dekat Kuala Lumpur ni. Okey. Waktu tu aku ada latihan untuk aku punya course lah. So latihan tu dah habis. Aku punya lecturer ni bukan dah habis, dia maksudnya sedang berlangsung latihan. And then kita macam rehat kejap lah. And then dia by scene. Maksudnya aku punya latihan tu latihan teater. Supaya orang senang faham lah. Latihan teater ni, so dia buat scene by scene. So scene aku dah settle, so aku lepak kat luar. Lepas tu aku nak pergi toilet.
aku pergi ni masuk toilet, betul lecturer aku masuk. Lecturer aku macam aku tegur lah, okey sir, betul dia kata ni kan. So nanti kamu buat macam ni, dia macam bagi komen kat aku lah. Komen-komen sikit kan. Kamu bagi ni sikit, dialog tu bagi okey sikit kan. Okey. Tu aku tangan aku gerak lah. Lecturer aku pergi toilet ke apa kan. Tapi aku tahu lah lecturer aku kat dalam toilet tu. Tu aku keluar lepak. Aku lepak depan pintu masuk tempat tu. And then lepas aku lepak-lepak tu aku masuk dalam. Okay, aku masuk dalam tempat latihan tu. Aku tengok lecturer aku ada atas meja. Maksud dia kat meja. Dia tengah tengok latihan yang lain. Aku cakap So, mana? Betul you? Itu aku tak sure. Oh. Persoalan dia aku tak sure sebab aku duduk betul-betul kat pintu tau. So kalau contoh lecturer aku balik dari toilet, dia masuk, aku masih nampak je. Ya, betul. Sebab aku lepak kat depan tu. So, sampai sekarang tak tahu yang mana betul. Aku tak tahu. Tapi hang tegur tak yang dekat yang kat meja tu. Kat meja tu aku tak tegur, tapi aku nampak ada tengah fokus dia macam senyum, macam tengah fokus macam tu kan. Aku cakap, betul aku pergi balik toilet. Aku pergi nak sahihkan aku punya pandangan aku kan. Tak ada siapa dah toilet. Aku cakap, Cuak kau. Waktu tu siang weh. Siang Mat. Bukan malam. Siang. Oh, tapi dekat ambil universiti tu, memang ada kejadian mistik ke? Itu banyak, tu biasa. Banyak. Cumanya tak pernah lah aku nampak orang yang, sebab dia relate dengan pengalaman nampak orang sama kan. Orang sama. So aku teringat balik lah. Aku cakap, aku cerita kat member aku. Nampak ada dia sir ni lalu masuk dah. Tak ada. Dia memang kat meja dia lah. Aku tak tahu lah kat meja tu betul ke atau dalam toilet. Sebab cara borak tu macam borak betul. Macam borak macam orang biasa, macam kita tengah borak sekarang. Memang borak dengan dia dalam toilet tu lah. Borak. Sebab aku tanya dia pasal komen aku punya scene tu okey ke. Waktu dia bagi komen sikit. Komen semua okey lah, tak apa, aku basuh tangan. Aku keluar lah. Dia pergilah settle urusan dia. Lepas tu bila aku lepak keluar tu, aku tak perasan pun. Aku tak tahu aku tak perasan ke, tapi aku memang make sure memang kalau orang lalu aku boleh nampak masuk kat bilik tu. Betul. So dia macam tak logik lah. Macam tak logik. So, hang pun tak pergi tanya. Aku tak tanya, aku memang biarkan benda tu macam misteri. So sampai sekarang tergantung kan. Sekarang tergantung. Tak tahu mana kat jamban tu ke. Betul. Sama ada kat meja. Sama ada lecturer aku tu memang pergi toilet ataupun dia ni macam tu je. Faham. Dia kat situ. Tu ada cerita mistik tak? Aku ada beberapa lah. Okey. Okey, yang pertama waktu tu aku kerja dekat Cameron Highland. Bukan nama sebenar. Tak ada kamera memang situ je. Dia tak ada nama samaran pun. Okey, Memang nama dia Cameron Highland. Okey, so mungkin ada yang mengenali saya dekat area Berincang tu. Dulu macam agak sensasi nama saya kat situ. Okey. Agak macam star sikit. So saya pernah bekerja kat Cameron lah. Okey. Cameron kerja biasa lah. Biasa je, kerja biasa je. Lepas tu kerja tu dah beberapa tahun situ lah. Lepas tu kerja kat situ kita orang dibagi hostel. Right, hostel. Tapi bukanlah hostel macam university, bukan macam tu lah. Dia macam just apartment lah. Apartment just rumah tapi kita orang panggil hostel lah. So duduk kat situ ramai-ramai, lebih kurang dalam 8 orang lelaki semua. And so kat situ tempat kita orang ni duduk tu, dia memang famous dalam kalangan pelancong-pelancong yang datang. Tempat tu keras. Tempat tu keras. Mungkin ada yang tahu. Aku rasa aku boleh sebut nama Boleh. Aku dah lupa. Okey. Nampak? Main seram. Nampak? Main seram lah tu. Aku dah seram tu, Sekarang ni tengah bunyi guru Bunyi guru kan? Mic ni tak dapat capture lah sebab Dia bunyi guru Okey, aku dah lupa. Okey, Imperial Court. Okey. Itu memang famous, betul tak? Betul. Famous, orang datang situ akan duduk homestay kat situ. Situ ada homestay ke? Okey. Memang pengalaman mistik, ada yang kena kacau lah apa. Okey, waktu tu aku tak percaya sangat sebab aku dah duduk situ dekat setahun. Dekat setahun aku tak pernah kena apa-apa. Tapi ada satu malam tu, satu malam tu kawan-kawan aku semua kerja shift malam. Aku je shift pagi. So aku balik awal dalam pukul 4 petang tu aku dah dekat rumah lah. So member aku shift malam tu kira closing lah pukul 6 petang dah gerak. Semua shift malam, aku seorang je. So dekat situ diorang dah gerak apa semua. So aku pun macam biasa lah, aku cari makan dulu tu balik main-main pun. Lepas tu aku tertidur lah. Aku tertidur lah. Betul, waktu tu dekat ruang tamu. Malam. Start tidur tu kau apa ingat? Aku tertidur sebenarnya. Dia dalam pukul 9. Lepas dah dia macam dah nak tengah. Aku rasa dah nak tengah malam 10-11 aku rasa. Okey. Sebab member aku dia shift malam dia sampai pukul 3 pagi. Okey. So aku seorang-seorang tu memang lama lah. Malam lah. Waktu tu aku tak fikir apa lagi. Sampailah aku tertidur. Dalam rumah tu disclaimer memang tak ada siapa. Aku seorang. Semua kerja malam. Okay, aku tertidur kat ruang tamu tu sambil tengok Netflix lah. And pintu-pintu bilik semua terbuka.
Lepas tu aku mimpi tau. Aku mimpi yang aku masuk rumah tu and aku nampak aku tidur atas sofa tu. Kan? Aku nampak lah macam aku ni macam roh lah itu, tapi aku nampak aku tidur atas sofa yang exactly macam aku tidur. Tadi memang mimpi lah. Lepas tu mimpi aku memang tengah tidur. And at the same time aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi aku sedar yang aku sebenarnya tengah mimpi. Tapi aku tak boleh gerak kat badan aku. Dia bukan kena tindih, dia sleep paralysis. Tapi aku mimpi aku nampak gitu. Lepas tu yang aku nampak aku, lepas tu aku masuk dalam bilik. Yang aku tu still lagi tengah tidur. Aku masuk ke bilik, aku empas pintu. Aku terjaga. So Han memang terjaga betul? Aku terjaga betul lah, mak pintu tu Lepas tutup lah. Lepas tutup pintu tu orang terjaga. Aku terjaga, aku dengar bunyi pintu tutup, aku terjaga lah Tu weh. POV betul ya? Salah Han nak POV betul. Tapi aku tak nampak hantu. Tapi aku terjaga sebab bunyi pintu tu tutup. Tapi adakah yang tutup tu memang benda tu real? Maksudnya memang rasa real lah tarik pintu tu. Aku memang rasa real. Masa mimpi tu memang real lah? Masa mimpi tu memang aku rasa real. Dan aku nampak aku memang tengah tidur kat situ. Dia macam ada dua aku. Faham? Faham tak? Aku masuk rumah, aku nampak aku tidur. Lepas aku masuk bilik, aku tutup pintu kuat-kuat. Lepas tu aku terjaga. Kenapa kau nak tutup pintu tu? Aku Dia tak tahu. terjaga sendiri. Dia macam tu. Dah tutup tu, aku terbangun. Dan kau tengok pintu tu tutup. Aku tutup. Sebab aku terbangun tu sebab bunyi pintu tu kuat sangat. Dia bunyi ketar tu, aku macam terjaga lah. Dia macam bunyi dalam mimpi tapi betul-betul. Lepas tu aku terus pandang lah pintu yang aku tutup tu. Memang tertutup lah, siap pintu bilik lain semua buka. Lepas tu nak jadikan cerita, aku dah lah waktu tu yang pintu tertutup tu adalah bilik aku. Adakah aku berani nak masuk dalam tu untuk ambil baju aku? Aku waktu tu ni lah pakai biasa lelaki pakai seluar pendek lah. Rumah. Pakai seluar pendek je. Apa yang aku buat adalah aku takkan berani masuk bilik tu. Aku check dulu member aku, hampa ada mana? Dia semua kat tempat kerja. Okay, tak ada orang balik. Yang aku nampak kat atas meja aku tu ada satu macam baju. Baju tu macam maskot kucing tau. Aku pakai benda tu, aku turun bawah, aku step motor, aku pergi lepak kat tempat kerja member aku. Maskot kucing. Maskot kucing. Kau sanggup pakai maskot kucing tu lagi? Takkan aku nak masuk dalam bilik aku yang dah tertutup tu. Takkan aku nak masuk. Faham ni aku rasa 2 kali seram ni. Faham tak? Kejadian aku dah lah waktu tu tiba aku terus teringat, tempat ni berhantu, ada banyak orang review tempat daripada yang duduk homestay ni kena kacau itu, kena kacau itu. First time aku almost tahun lah aku duduk situ. Itu pengalaman aku lah. Dia kelakon sebab aku sarung je maskot kucing. Maskot kucing tapi aku tak pakai kepala dia lah. Just baju ada ekor. Mana datang maskot kucing punya baju? Kita orang beli saja. Saja beli lah. Jalan-jalan kat situ pakai maskot kucing macam comel kan. Kan sejuk. Tu dia full complete set. Complete set cuma tak pakai kepala je. Okey. Aku je pakai baju tu. Itu je yang ekor semua dah. Ekor semua dah. Aku nak boleh naik motor Aku tu bawah naik motor, aku jalan je lah. Ada orang tunggu aku pakai baju tu. Aku buat apa dah. Pintu bilik aku tertutup lah kan, aku nak masuk. Kalau aku buka tu nampak benda, nampak aku dalam tu apa? Betul. Aku tak tahu lah. Kan aku dah overthinking kan waktu tu. Itu pengalaman aku lah. Nampak hang. Macam dua-dua tu aku. Seram kau. Tapi waktu tu aku sedar yang aku mimpi. Aku tahu yang aku tengah mimpi. Aku tengah tidur tu aku tahu aku tengah mimpi tapi aku tak boleh gerak. Sebab roh aku kat situ. Tengah jalan. Masa tidur tu lampu pun terbuka ah. Terbuka tapi pintu bilik apa semua tutup lah. Okey. Sebab yang aku perasan sebelum aku tidur, pintu bilik semua terbuka. Sebab aku tahu aku duduk seorang, so aku seram lah. Aku biarlah pintu bilik semua buka. Aku yang buka. Itulah. Itu. Kita tengah shoot. Kita tengah shoot. Iklan kejap Jangan kita tengah shoot. Sorry ada iklan. Okay, itu sama boleh. Okey. So sama boleh ah. Alright. Okay, so tu pengalaman aku ah. Tu pengalaman hang. Tapi tak nampak hantu tapi seram pun. Seram ah. Tapi kalau cakap pasal tak nampak hantu ni lah, aku pun tak pernah nampak hantu yang tak betul-betul pernah. lah. Yang Okay. muka dia apa semua. Tapi ada one day tu, macam hang mimpi kan. Aku pun rasa benda tu mimpi lah. Sampai sekarang aku rasa benda tu tak ada. Aku mimpi, aku tengah tidur. Mimpi yang sama. Lepas tu aku mimpi pun aku tengah tidur. Tapi aku nampak aku Macam 2 kali mimpi. betul. Aku dalam mimpi aku. Tapi padahal aku tengah mimpi lah. Okay, aku tengah tidur.
Lepas tu ada benda tengok di atas. Oh Memang yang Allah. tu memang nampak muka. Okey, benda yang tengok di atas tu memang nampak muka. Bukan kau ke? Bukan. Oh kau nampak benda tu kat atas? Muka dia memang gelap lah. Muka dia nampak memang gelap. Mata dia memang merah lah. Dia duduk atas aku. Dia besar weh. Dia besar. Dia Han bagi nampak ganda aku. figura dia. Betul. Kalau hang kasut aku 189 kan. Dia 2 kali 189. Alamak. tu. Dia kat atas aku. Bapak besar. Dia duduk macam tu lah. Tapi aku rasa benda tu mimpi. Cuma benda tu mimpi yang real. Macam hang kata kan. Hang tengok mimpi tapi benda tu macam real. Macam real lah. Macam aku lah. Aku tengok mimpi. Lepas aku nampak. Lepas tu pelan-pelan dia jatuh. Jatuh. Pak. Macam masuk dalam badan aku. Aku terjaga. Aku lari tidur dengan mak aku malam tu. Aduh. Time tu memang aku lari lah tidur dengan mak aku. Ya, pelik Oh, dia gila. waktu dia dah hempak tu terjaga. Aku terjaga. So aku rasa benda tu Oh, real. Aku bangun aku lari. Memang aku masuk bilik mak aku lah. Aku tak kisah. Tapi time tu memang Tengok tidur peluk sekolah mak aku, ah. time tu memang tidur sebelum mak aku lah. Betul lagi daripada pengalaman sekolah tu, yang mimpi tu ada lagi yang nak Kita share? kembali balik lah ke Kau zaman mesti sekolah tu. story tu. Zaman sekolah lah. Lepas tu macam dah biasa aku belajar? sekolah harian biasa. Okey. Lepas tu aku kena balik masa aku diploma. Diploma. Boleh okey. sebut nama? Tak boleh. Area Alok Star. Area lu start. Nanti cek sendiri. Okey. Dia betul bagi Okey. general dia. Kami tak ada asrama tau. Kami punya tempat belajar tu. So kami memang lepas daripada SEM 2 tu memang tak boleh duduk hostel. Semua kena cek rumah sewa. So yang aku kena ni dekat rumah sewa. Masa tu bulan pertama. Okey, rumah sewa tu owner dia Cina. Okey. So dalam rumah sewa dia tu ada satu benda macam mantra apa bahasa Cina lah. Oh, warna merah, kertas merah. Time tu tak ada GPT. Kalau ada GPT aku akan snap tanya GPT lah. Yang ni aku betul, si Google pun tak jumpa. Aku pun tak tahu tu benda apa. Kertas dia macam mana? Ada tulisan-tulisan? Tulisan Cina kan? Tulisan Cina tapi tu bukan Mandarin tau. Aku tanya member aku hak Chinese, dia cakap yang ni dia pun tak boleh baca, ni bukan tulisan Mandarin. Oh. So tak tahu tulisan Cina mana. Mungkin Thailand or something. Bukan, Tak kalau tahu Thailand lah. kita tahu kan, dia tulisan pun beza sikit lah. Tapi ni memang nampak macam Cina betul lah. Cuma okey, dia tak boleh okey. nak describe Dia bahasa tak apa. cakap. Lepas tu time tu memang okey, time tu ada benda tu. Kami jadi tak syok lah. Kami semua rumah tu semua Melayu. 6 orang kami. So jadi tak syok benda tu macam jadi tak best lah kami baik Islaman kita. Lepas tu kami cabut lah benda tu. Tak bagi tahu dekat ni, dekat owner nak cabut. Tak beritahu. Macam ikut kepala. Sagi rasa bersalah pula. Kami pun cabut lah. Cabut. Malam tu juga kena. Kena gangguan. Tak tu lagi kios daripada yang dekat asrama yang tadi aku cerita. Malam tu juga. Yang tu memang nampak real lah. Tapi tak nampak benda tu pun. Dia nampak macam Figura lah. macam tengok orang prank lah. Tarik pakai apa? Benang lah apa, meja apa semua tu. Ni benang apa tak ada. Memang dia bergerak semua sendiri. Masalahnya Dia waktu tu langgar. semua nampak. Kami 6 orang dalam rumah tu. 6 nampak. Dia pun tak takut kami 6 orang. Kalau dia tak takut kami 6 orang kena takut kan dia. Betul juga. Dia kena pilih salah satu. Dia kena salah seorang takut. So kami 6 orang yang takut kan dia. Lepas tu dia tarik pam. Dia tarik meja kat dapur. Dulu waktu tu start waktu bila? Lepas maghrib? Dan tu yang malam jadi? lah. Kami cabut tu waktu petang. Okey. Lepas tu time dia main benda tu pukul 11 malam. Dia mula pelan-pelan dulu. Mula-mula dia main dia main ni je, pinggan mangkuk dalam kat sinki tu. Dia angkat. Lepas tu kami pun positif lah. Besok tu nanti jatuh lah sendiri. Lepas tu tak apa. Sambung masuk bilik balik semua 6 orang. Kami bilik ada 3. Semua masuk bilik masing-masing kan. Okey. Dorang. Oh, okey. Okay, lepas tu bunyi mesin basuh kuat gila. Apa? Misi macam- basuh apa? macam ni? Tutup. Mesin basuh kena Dia- tolak. Oh, Macam berat bergalih. tu. Dia tak terbalik. Dia stay macam tu. Okey. Cuma dia kena tolak rapat dengan dinding. Ui, mesin masuk Betul berat semua ni. semua keluar. So kami semua mula-mula aku dengan member aku tu yang duduk bilik ujung tu. Kami dua paling dekat dengan mesin basuh. Kami keluar, kami pergi panggil. Ampa pergi mesin basuh lah dia. Dia pondok. Ada seorang dah tidur lah. Dia pun bangun. Kami keluar 6 orang. Mesin basuh ni bergerak weh. Okay, tak apa. Kami duduk kat mesin basuh tu tengok macam mana boleh bergerak apa semua. Kira memang nak pick up positif lah. Memang kan baru masuk Lepas tu tiba-tiba meja pula. Dia tarik. Yang tu depan kami. Yang tu kami nampak semua orang. Waduh. Masa meja tu dia tarik tu, kami semua ada kat situ. 6 orang tengok. Orang saksi ada 6 orang. Kalau panggil lagi 5 orang ni, dia pun boleh cerita benda sama kok. Okey.
Lepas tu memang dia tarik meja tu. Boom. Apa? Okay, yang tu okey lagi. Lepas tu peti air yang ada lagi satu meja. Boom, beretuh. Dia tarik dua-dua sekali. Macam kita tarik macam ni. Beretuh. Wow. Yang tu paling rare lah. Waktu tu semua dekat ruang tamu Dan orang tu menyaksi kan. kami kat dapur tu. Memang kami kat dapur. Tapi nampak lepas jadi ni. Jadi ni. Dia dalam waktu terdekat. Semua dalam waktu yang sama. Okay. Sebab kami semua tengah duk fikir macam mana. Mesin basuh ni boleh bergerak. Kami duk fikir benda tu lagi. So semua tu sebabkan tulisan tu ke apa? Yang tu kami tak tahu sampai sekarang Tak lah. tahu Sebab lah. tulisan tu ke sebab time tu first day masuk. So kalau contoh kami tak cabut pun tulisan tu, tak tahulah benda tu akan jadi ke tak ke. Dia tak boleh jadi teori. Betul. Sebab kalau dah seminggu kami Kira duduk dekat rumah tu lah tulisan tu. Dalam rumah. dalam rumah, dia memang letak dalam rumah. Dia letak kat ruang tamu tu. Something wrong somewhere. Ya, masuk rumah tu memang ada macam mentera. Tulis pakai brush kawan. Tak. Nah, tak tahu lah dia ong ke, dia nak halau benda Tak apa. tahu kan. Sampailah tak tahu, tak pernah saja owner. Owner rumah waktu tu tak ada pesan kata jangan usik apa-apa ke waktu. Owner rumah tak ada kata sebab apa. korang baru Tak ada masuk apa. kan. Okey, masa kami pergi view rumah tu, kan sebelum masuk rumah sewa kita pergi view tu kan. Sebulan sebelum tu. Betul? Rumah tu memang betul-betul rumah Cina, memang ada tokong semua ni. Lepas tu owner tu cakap nanti yang benda-benda tokong, benda-benda Chinese punya ni, semua dia akan cabut. Ubah. Tapi mentera tu dia tak cabut. Tak tahu sebab apa. So, kami pun duk shock benda yang sama. Sebab kita cabut benda ni ke? Mungkin lah. Mungkin tu kat kacau tempat dia ataupun something tak tahu lah. Sebab owner Cina tu cerita rumah tu memang tak ada lama orang duduk lah. Oh lama dah tak orang dulu. Lama tak ada orang duduk. Sebab Tapi dalam tu semua ada perabot, semua ada lah. Dia semua bagi lengkap. Sebab tu kami duduk ikut. Oh cuma dia buang tokong-tokong tu je lah. Dia buang tokong-tokong. Tapi waktu first masuk rumah tu kan, waktu first day dah pindah rumah tu kan, dah masuk rumah tu, ada rasa tak vibe-vibe macam tak best ke? Kan kadang kita kan dapat rasa kan. Feeling lah. Rasa Feeling tak dia. sedap hati je Rasa tu. macam Itu tak biasa. best. Duduk Kan sebab rasa kami apa? macam enjoy tau. Cik ya. dapat duduk dengan kawan-kawan lah. Seronok lah. Masuk rumah baru seronok. 6 orang kan? Ramai kan? MML. Masuk-masuk MML tu. Tak kemai orang kemai, ni. okey. Tak berzikir apa lagi lah, tak azan lagi. Tak fikir nak buat. dah sampai apa. Kan. Sebab gila muda time tu. Mau tak kira nak main kan. Ya betul. Lepas tu memang tak fikir apa lah. Time tu. So yang tu first day lah. Memang dia bagi salam perkenalan macam tu lah. Itu baru salam perkenalan. Salam perkenalan Ada dia. lagi? Aku ingat korang dah gerak lah lepas tu. Dah. Kami stay sampai habis belajar. Okay, kami memang tak layan lah sebab Teruskan? kami memang tak layan lah benda tu sebab macam biasa lah kan. Lepas tu dah lama sikit, dia lama tak kacau. Lepas tu dalam nak dekat Setun Nak dekat Setun tiba-tiba kami balik daripada cuti SEM. Kami tinggal, time tu kami cuti SEM lama, 2 bulan lebih. Okay. Tapi semua balik lah. Semua balik. Okay. So kami balik daripada cuti SEM tu. Kami duduk macam biasa. Malam kami balik ramai. Kami jenis balik ride tau. Kami balik ramai-ramai. Kami akan naik motor ramai-ramai sekali balik. Semua akan balik sekali sampai rumah tu. Okay. So kami sampai malam pukul 11. Okay, kami baru sampai. Kami sampai kami pergi tengok pintu belakang. Kami ada ni tau. Pintu belakang rumah sewa tu dia ada pintu belakang dia. Okay. Memang ada tanah lebih lah. Tanah tu memang kami tak pakai lah. So masa kami balik tanah tu memang tak ada pokok apa. Kami balik pokok penuh macam hutan. Semak samun. Ada gambar nanti boleh gambar. Push. Boleh gambar kat sini bagi dia Dia tengok. rare ke. Betul je ni. Padahal tinggal waktu tu berapa lama? 2 bulan lebih je tak logik nak naik macam hutan. Tapi gambar memang ada, gambar ada, video ada nanti boleh up. Sebelum tu memang tak ada semak samun. Memang tak ada semua, memang kosong lah dia lapang tu lah. Lepas tu terus jadi 2 hutan. bulan Macam dah kena tinggal 2 tahun, 3 tahun macam je. kami tak balik lama sangat. Memang tinggi lah. Yang tu tak best lagi. Yang best memang video memang ada. Pokok tu sampai selit lah tingkat lah rumah. Ish. Kira dalam rumah tu memang ada pokok masuk. Aduh. Dia berjalok kat atas tingkat tau. Ui. Tapi memang ada video lah yang nak tunjuk kat viewer kan. Memang ada, kami ada gambar. Lepas tu? Lepas tu okay tak apa, malam tu kami balik. Lepas tu dia tak kacau lagi apa-apa. Dia bagi relax tu sebab penat kan. Lepas tu esok tu balik daripada kelas. Kami kelas 6 orang, 4 orang kelasing, 2 orang kelasing. Kami ada 2 orang ni. Balik awal lah. Kami balik awal. Okay. Kami balik awal. Lepas tu dia ketuk. Siang tau. Dia ketuk tingkat belakang. Pak. Aduh. Siang, memang siang lah.
time tu memang Tak terfikir jiran ke apa, tak ada lah? memang husnuzon. Tak dengan fikir husnuzon, ada budak-budak balik batu. Oh. Lepas tu okey tak apa, tak kami buat dono lah. Lepas tu time dah malam ni pukul 2 pagi. Bunyi lagi tak. Budak mana nak pergi balik batu pula pukul 2 pagi. Bunyi dia punya tone tu sama. Kira tone pun dia ikut sama. Ush. Dia tak ada tak laju-laju pelan-pelan tak ada. Dia memang bunyi tak tingkat tu. Dia akan bunyi. Yang tu kami kena sampai habis belajar. Setiap malam pukul 1 sampai 3 pagi tu memang akan ada bunyi. Tapi dia tak tentu lah. Time tu memang setiap malam lah. Tengah shoot. Tutup pintu. Okey, boleh ambil part yang tu tengah malam. Tengah malam. So daripada pukul 1 sampai 3 pagi memang akan ada bunyi tingkat tu. Tak. Setiap malam. Yang tu kami kena sampai habis belajar. Aduh. Memang hari-hari akan ada bunyi. Sampai kami dah sebati dengan benda tu. Tapi dia tak kacau lebih-lebih lah. Dia tak kata dia akan bunyi tingkat tu pak. Tingkat yang sama, dekat bilik yang sama. Bilik yang sama. Bilik belakang, bawah. Pernah tak? Bilik belakang, bilik kami duduk. Bilik yang hutan tu. Yang hutan tu? Pokok masuk. Tapi korang tak bersihkan pokok tu? Ke biar je pokok tu? Cerita pasal bersih. Okey. Seminggu lepas kami balik tu, hutan dah teruk sangat sampai masuk dalam bilik lah. Kami dah clear lah. Kami dah memang dah clear lah. Cuma kami tak tahu sebab kami tak bubur racun untuk rumput tu ke atau apa. Kami balik minggu lah, balik 2 hari. Balik, naik balik. Macam tak terusik. Macam tak terusik, memang dia akan naik balik. Aduh. Start tu kami dah tak kacau belakang. Tak Cuma kacau. kami potong yang masuk bilik tu lah. Oh, so dia tak masuk, tak menjalor lagi panjang lah. Dia tak menjalor lagi panjang. Dia mati kat itu lah. Kami Tapi potong dia ada masuk rumah jiran ke dia tak ada? tak ada. Oh, dia memang Sebab kat situ. kami endlock tau. Kami rumah ujung kali. Kau elok. Lepas tu rumah tu rumah dia teres yang lah. tengah-tengah lah. Dia Macam endlock, dia bukan lorong corner, tengah. dia endlock dia tengah. Oh, elok tengah. elok. So dia rumah teres lah. Rumah teres. Rumah teres, Rumah kawasan direct taman tu. apa semua. Betul. So sebelah kami pun rumah student ke, budak kelas kami. Tak pernah try tanya jiran ke ada pernah tak kena gangguan-gangguan? Kalau yang sebelah rumah kami tu, depa Nampak depa apa-apa. kata depa dengar kat rumah kami ada Bising? bunyi ketuk-ketuk bising apa semua. Bunyi macam Memang construction macam tu. pagi macam kami tengah ketuk dinding, Oh. kami tengah tarik meja. Padahal kami pukul 12 ML lah. ML lah. Hmm, Takkan tak- tiba nak ubah meja Takkan kan? tiba pukul 12. Tak kena lah. Tak kena kan? Lepas tu Tiba-tiba tinggal nak budak malam nak nak- ubah meja. nak ubah layout ngam rumah lah. pula tak ngam lah. Tak ngam lah. Dia kata setiap malam dia dengar benda tu. Lepas tu dia ingat kami yang buat lah. So dia tak bunyi lah. So start pada tu kami cakap kat dia, bukan tu, kami mana pernah buat apa-apa. Hampa dengar empat leng tu, rumah sebelah tu, rumah Cina. Cina tu mana ada rumah. Cina tu pun tinggal rumah dia, tu untuk sewa kok, tu kosong. Kosong. Yang tu Kejadian lah. ni di Alostar. Di Alostar. Dia betul. Alostar. Siapa tahu tempat belajar kat Mergung. Boleh ni kadang semua sebut je. Tak maaf. Tak mahu lah. Okay, so mungkin kita dah menghampiri ke penghujung. So Ya. mungkin ada tak lagi cerita last kita nak korek yang paling epic ada tak? Yang paling best. Paling best, paling paling epic, paling itu. Yang rasa macam nak share lah. Paling best, ni paling best lah. Ni masa 2019 tu. Sebelum masuk diploma, habis SPM. Sebelum PKP 2019 kan? Betul. Time PKP lah. Dan PKP okey. Okay. Time tu kami memang bosan lah. Memang bosan. Memang benak betul lah. Time tu tak tahu nak buat apa. Lepas tu kami pergi cari kerja. Bukan cari kerja, pergi cari kerja. Ni dalam situasi rumah sewa yang sama? bukan. Ni zaman lain dah? Lain lah. Yang ni dengan kawan-kawan taman sini lah. Taman sini. Okey. Lepas tu kami pergi buat benda yang tak patut buat pun. Kami pergi buat paranormal. Paranormal. Dekat mana? Tapi benda tu tak paranormal sangat pun. Kami pergi cari tak ada rekod apa pun. Saja pergi tempat dia. Okey. Dekat, kalau orang tahu kat TMB tu, belakang TMB tu ada hutan. TMB kat Seberang Jaya. Seberang Jaya. Kami masuk situ. Tempat tu kenapa pilih tempat tu? Maksudnya nampak macam Sebab- semak-semak ah. Ke Dia ada kisah-kisah dia? Dia ada banyak cerita. Orang bunuh diri Situ. kat belakang tu. Lepas tu situ memang tempat pot orang yang cucuk-cucuk lah. Ambil barang. So kami pergi lah belakang tu. Belakang tu kami Berapa orang macam tu? Kami 4 orang lah. Ui, 4 Aku orang. dengan kawan aku lagi 3 orang.
Okay. So kami memang 4 orang. Kami pergi kosong lah. Kami tak bawa apa pun. Tak bawa kamera ke lampu ke. Memang saja masuk. Tu gamble. Gamble lah memang saja. PKP. Ya, Mana tak faham. boleh. Bosan kami pergi lah masuk hutan tu. So memang konon-konon Betul tak ada kerja lah. memang tak nak kerja. Konon-konon nak cari benda tu lah. Oh, tapi so far tak nampak apa lah. Tak nampak pun. Cuma member aku tu dia macam yang tadi Han cakap, panjat-panjat tu kan. Okay, dia kena masuk badan dah. Tapi dia bukan panjat dinding. Okay, bayangkan tasik yang betul-betul dalam tu. Dia bukan tasik lah, dia sungai. Dia macam lombong Bukan, dia bukan lombong, dia sungai Parit. Dia macam parit, dia macam parit kan. Tapi betul dalam tu. Dia jalan atas parit tu. Kira badan dia separuh lah tenggelam. Tapi dia jalan. Betul ke ni? Tu paling best lah. Tu memang kick lah. Bayangkan macam mana. Tapi dia time tu memang badan masuk benda dia. So kami call lah ustaz apa semua. Berubat dia. Dia start waktu bila? Maksudnya dah masuk dalam tu, tengok-tengok tempat, tiba-tiba dia rasa macam tiba-tiba. sejuk ke apa. Dia tak cakap apa pun. Dia senyap. Member kami ni blok memang jenis senyap. So bila dia buat benda sendiri tu, kami tak expect lebih pun. Kami ingat dia macam dia ni masuk sorang-sorang dia. Kami nak 3 orang ni memang sekali lah. Lepas tu tiba-tiba dia jalan kat dalam parit tu. Dia jalan nampak dia. Yang best lah dia jalan dari awal sampai habis tu. Parit tu memang dalam lah, betul dalam. Tapi badan dia kan duduk sekatau gitu lah. Dia masuk macam ni, keluar pun macam ni. Kat tengah pun dia macam ni. Dia macam jalan tayak. Tapi tenggelam lah. Dia tenggelam. tapi sepatutnya dia dalam Patutnya ni. kalau dia sampai tengah, dia akan lagi dalam lah. masuk hilang ataupun Dia akan hilang atau nampak kepala dia macam tu. Tapi dia tak. Dia macam tu lah, maintain lah. Dia jalan. Lepas tu dia sampai seberang tu. Kami tak tahu macam mana nak ambil dia. Seberang tu ada apa? Okay, dia sungai tu panjang. So nak pergi seberang tu, memang nak kena keluar daripada hutan tu dulu. Masuk blok-blok lain. So the only way yang paling cepat kena seberang sungai Kena seberang kau. Tapi kami tak buat lah. Kami pun fikir tak tahu ada apa dalam tu lah. Tak tahu ada apa. Takut kadang boleh jadi macam umpan ke apa kan. Maksudnya so dia nampak member tarik seorang, dia pula tarik layar. Wow. Lepas tu kami pun buat tak tahu kami call. Lepas tu kami panggil dia main ni. Dia tak kali. Dia habis-habis tu dia duduk kat sana. Dia duduk, dia tak kali belah kami. Dia duduk mencangkung macam tu, dia kali belah sana. Dia tengok hutan belah sana. Lepas tu kami call ustaz ni. Cakap, kami cerita kat dia nak masuk ke mana. Kami suruh dia masuk belah belakang. So kami tengok dari jauh lah apa yang ustaz tu buat kat dia. So ada lagi 3 orang main. Lagi 3 orang, member aku seorang. Lepas tu lagi 2 orang tu ustaz tu dengan kawan dia lah. Main kat dia tu. Lepas tu dia tak mau keluar. Dia melawan. Yang dalam badan tu dia melawan, tak mau keluar, tak mau balik. Sebab dia kata kami masuk tempat dia. Tapi kami pun tak ada lah pergi gamble, pergi cakap besar pun tempat dia. Kami saja masuk sebab time tu PKP kan, tak tahu buat apa. Buat benda bodoh sikit lah. Betul. Lepas tu dia lama kot, dalam 4-5 jam kot kami duduk situ. Duduk settle dia seorang lah. Sebab nak angkat dia tak boleh. Dia memang berat gila. Ustaz tu kata badan dia berat gila lah. Memang nak angkat dia buat keluar daripada hutan tu pun tak boleh. So dia duduk je kat situ. Semua settle kat situ lah. 3 orang tu. Kami duduk takut. Kami bukannya takut benda tu sangat. Memang takut lah, benda tu memang takut. Tapi takut polis main. Nanti semua kat tu duduk dalam lah. Sebab kami keluar dari PKP. Yang tu lagi seram. Yang tu lagi seram. Duduk dalam tu lagi seram. Lepas tu yang tu lah sampai 4 jam 5 jam tu dia settle lah. Sampai sekarang kami duduk kawan dia okey lah. Okey lah. Dah tak ada kesan sampingan apa semua. Kami tanya dia, rasa apa time tu? Lepas tu dia kata dia pun tak tahu apa. Dia ingat yang masa masuk tu lah. Lepas dah masuk tu, dia tak ingat apa lah. So yang selama dia duduk dalam hutan tu dengan kami, bukan dia. Dia memang tak ingat apa dah. Masa langkah masuk tu lah dia ingat. Dah masuk dalam apa semua tu, mana dia tak ingat apa. Tanya dia mesti dia tak tahu. Sampai sekarang dia takkan tahu apa yang dia nampak, apa yang dia rasa, dia tak tahu. Dia masuk sungai tu. Tapi yang tu paling epic lah sebab nampak macam kartun tau. Bayang dia jalan dalam layak, tak tenggelam. Memang kartun tu. Macam pakai AI. Tu lah kios. Style kau lah. Oi, seram juga ah. Asyik baik, tapi asyik baik kau orang tak tinggalkan dia kan. Ada setengah orang macam mungkin dia takut Tapi dia tinggal. Kalau cakap pasal tinggal tu, memang nak tinggal. Tapi nak jawab apa kamu dah? Takut dia jadi kes lain pun. Jadi kes hilang apa, lagi bayar. So, tengok lah, tunggu lah. Lagipun kami jauh. Dia dah seberang sana. Kira kalau dia nak main kami tu dah lah kami lari.
Semua kalau dia terbang tu tak ada lah. Terbang lompat jauh. Lompat jauh macam Dia tu. punya parit tu besar tak? Maksudnya lebar dia tu besar. Dia panjang kan? Dia panjang, lepak dia taklah besar mana sangat. Tapi memang tak boleh langkau kaki-kaki lah. Dalam kita 4 langkau kita. 4 langkau yang besar. 4 langkau luar pun. Ada macam tu lah. So dalam memang dalam. Tahu kan jenis parit-parit kat dalam ni. Dia memang dalam. Yang tu lah. So agak menarik lah. Menyeramkan lah. Dengan guru lagi. Dengan suasana kan. Dengan suasana Dengan lagi. iklan ni. So ada cerita lagi nak cerita? So aku kisah aku seram ni tak ada ni sangat lah. Tak ada lah. So far yang tu lah. So, Zul, itu yang paling ultimate-nya lah. Ultimate lah. Yang tu yang paling ultimate lah. Ultimate. Aku ada last lah last. Aku Mana ada kongsi boleh? aku cerita. Lalan dah So, cerita dah. waktu ni kejadian ni still lagi dekat Cameron lah. Kat Cameron. Tempat sama? Aku rasa tempat yang sama. Tapi kali ni bukan kat rumah lah. Okay. Tapi waktu tu aku cuti lah. Aku cuti, so biasanya aku cuti aku akan tidur sampai ke petang. Petang tu baru aku keluar. Aku keluar apa semua, aku keluar. Lepas tu yang aku ingat kat situ ada satu 7E tau. 7E tu dah lama dah. Dia bangunan tu baru tapi 7E tu paling first sekali yang masuk kat situ kan. Lepas tu waktu tu dah tengah malam macam tu. Aku pun tak ingat tapi aku confident tengah malam lah. Macam hari tu lah 11-12 macam tu lah. Aku keluar seorang. Kan aku nak beli jajan-jajan sikit lah. Lepas tu aku masuk macam biasa. Lepas tu cashier perempuan. Dia kecil je orang dia. Orang bersebut lah. Dia macam orang asli lah. Cameron kan banyak orang asli kan. Orang Melayu asli lah. Macam tu lah. Lepas tu nak jadikan cerita, aku ambil lah barang apa semua. Okay, waktu tu aku nampak dia kat cashier. Aku nampak okay. So aku ambil barang-barang. Lepas tu okay dah. Aku pergi lah kat cashier. Aku pergi kat cashier. Lepas tu tengok dia tak ada. Dia tak ada. Lepas tu aku macam cashier loceng. Aku fikir dia kat dalam store apa rehat aku tak tahu lah. Aku tekan loceng. Dia keluar macam biasa. Okay, lepas tu dia scan. Dia scan. So okay, aku pun bayar je lah macam biasa kan. Aku bayar. Aku tap kad aku lah. Aku tap no. Decline. Yang tu seram. Kad aku decline ni. So, Tu dah seram dia. Tu memang seram. Kad aku decline weh. Tu seram tengah bulan lah. Aku waktu tu barang dapur dah tak ada dah. Macam tu gaya je memang cuak lah. Aku ambil Maggi sekampit je. Maggi sekampit RM5.9. Aku tap kad apa? Seram dan menyeramkan tu. Yang tu tak best tu. Tak best. Itu. Okey lah korang. Okey Aku lah. rasa kita pun dah tak risau bawa nanti dia makin seram lagi. Dia seram yang menyeramkan tu. Kita tak nak macam tu. Kita takut. Okay, so kita akhiri lah. Akhiri. So awal kita ucapkan terima kasih untuk Elbow. Yes, thank you sponsor untuk kita. Elbow Rescue to Legacy yang dah Yes. sponsor kita punya podcast pada minggu ini. Ni dia guys. Alright. So untuk pengetahuan you guys, so kita akan cuba untuk post seminggu dalam 2 episod lah. Tak silap aku nanti kita akan cuba. Elbow ni dia akan keluarkan keyboard. Keyboard betul. Tapi keyboard ni tak silap saya dia ambil masa untuk masa. Randy. Sebab apa? Yang untuk straight ni pun ambil masa setahun tu. Baru Randy baru jual. Lepas tu aku pasang lagi tak semua treat dia punya kuantiti dia besar. Macam Elbow ni 16 gram. 16 gram. Selalu Normal kita nampak macam 12, 14, 15. Tapi paling kedekut 12 gram. Bapak yang kecil. sebelah pun ada aku rasa. Sebelah pun ada. Itu Tapi kedekut kecil juga. je lah. Tapi kita punya antara yang paling banyak iaitu 16 gram dalam satu sachet. Okay, so yang mana nak menjadi ejen, jangan risau, korang boleh contact nombor kat bawah, dekat description dekat bawah. Dan Betul. kalau ada yang nak membeli, kita akan sediakan link juga, link S. Betul. S dan juga T. Kita akan letakkan link untuk korang membeli treat untuk si bulus anda. Terima kasih juga yang mana dah subscribe dengan kita. Right. Kita ucap terima kasih banyak-banyak sebab support kita. Thank you Luz sebab sudi share dengan kita. Thank you sebab Thank you, jemput. thank you. Jangan serit lah untuk masuk dah lagi. Mungkin lepas ni kita bawa topik-topik lain pula ke kan? Boleh. Kalau free boleh jemput. Boleh jemput insyaAllah. So kita akhiri podcast kita dengan cerita seram, pengalaman seram Untuk daripada episod Luz. ni. So, Kalau Alhamdulillah, korang suka dan nak lagi, korang komen kat bawah. komen kat bawah. Korang boleh komen je. Kalau Betul. korang tak nak cerita pasal pengalaman korang. Sebab ni first time lah kita buat episod seram ni. Betul. Ha. Kalau korang tak nak cerita pasal pengalaman korang, korang just komen kat bawah topik apa yang nak kita bawakan, kita akan bawakan untuk anda semua. Okay, so jangan lupa untuk like, share, subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng. Dan kita akan jumpa lagi untuk the next episode. So kita wrap up lah. Okay. Okay, so jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.